Puan, jom kita go live. Lah, kata nak buat video. Tak apalah, go live. Korang nak tengok live. Ada tak, Rah? Hello follower. Mari. Ada. Apalah, Nana? Mana ada words panggil mari. Mari. Ada, Nana? Ada. Okay dah 30. Okay dah 33. 36. Ha, ni lah dapur bonda. Dapur kayu tau. Tak. Hari ni tak nak masuk dapur kayu. Tak larat. Oh, okay. Tunjukkan. Tunjuk dapur. The number of the people increasing to 25 orang. 29. 29. Okay, Assalamualaikum follower. Terlam lightingnya. Ya Allah, hai. Okay. Rumah saya internet tak 4K. Okay, hari ni Bonda nak share sebenarnya tengah buat video untuk masakan berpantang. Masakan berpantang. Zaman tok nenek, zaman tok moyang, dah lama kita tinggalkan. Dalam pantang saya tengok perempuan baru bersalin 2 hari bawa baby merah lagi, bawa pergi stroller pergi mall. Kalau zaman dulu tak boleh. Kalau ia pun nak keluar pantang, tunggu 30 hari. Sebab pertama sekali, jangan ingat dekat luar kita ni dah sihat semua. Yang dekat dalam tu belum tentu baik. Sekali dia rosak, siapa datang? Ada bunyi orang tak? Ada bunyi orang? Zul kot, akak cuba tengok. Cuba tengok. Tak ada. Okey, kalau hari ni Bonda tak tunjuk step, just nak share saja. Sebab nanti anda boleh follow saya punya video. Saya nak masak apa? Hari ni saya suruh Nana, orang muda, pergi cari pisang. Tahu tak pisang apa ni, Nana? Pisang mas di bawah belayar. Nana ni lah ilah anak muda tu lah dia. Cuba follower, boleh cakap tak ni pisang apa? Ini macam pisang berangan, Nana. Oh, bukan pisang mas La ilaha. Dia pisang ni dalam pantang ada 3 jenis pisang yang elok dimakan. Pisang sebarangan makan bentan. Hari ni kan Bonda nak ajar wanita makan dalam pantang. Nana pergi beli pisang rastali. Betul tak tahu. Komen sikit, ni pisang apa? Rastali ke pisang berangan? Tapi saya tengok pisang rastali. Ani, dekat rumah kita ada tak pisang hutan? Tak ada ya? Dekat luar sana tak ada? Okey. Tak apalah pisang apa. Nana pergi tanya makcik. Tanya kat makcik. Macam mana Nana tanya? Nana tanya kat makcik tu dekat mall. Lepas tu dia kata, saya tanya, makcik ni boleh ke buat masak lemak? Dia kata, boleh. Ni pisangnya. Dia kata masak hari ni, jangan masak esoknya. Takut dah masak pisang ni. Saya nak tunjuk kat follower. Nana, pisang terkejut saya. Nana, pisang khas buat gulai untuk masak tak sama dengan pisang rastali. Rastali buat cokodok sedap le. Ini bukan pisang raja, Nana. Ada orang cakap pisang raja. Nana buat kahwin nak. Macam pisang raja je. Tengok dia pun salah. Siapa yang komen tu? Ati Muaz. Salam, hai Bonda setia hujung nyawa. Ya Allah, mesti orang ni romantik. Setia ke hujung nyawa. Nur Khalidah, salam Bonda. Cantik Bonda, apa yang cantiknya. Love you lah Bonda. Bonda ni banyak betul resipi. Kalau saya tak pandai masak, saya rasa malu kot saya nak addresskan diri saya Bonda. Sebab seorang Bonda ni pada saya, dia kena, walaupun tak sekolah tinggi, sebab yelah anak-anak sekolah tinggi kan, dia cakap speaking London semua. At least sebagai orang berusia, saya banyak ilmu untuk saya sampaikan pada anak-anak. Okey, cik-cik banyak tak nak? Okey. Bonda nak share hari ni beberapa masakan yang nak buat. Ini ialah carrot. Carrot, betul lah carrot. Lobak putih. Okey, lobak putih ni sangat bagus untuk mencuci buah pinggang, melawaskan pembuangan air kecil, dan yang paling bagus ialah untuk apa Nana? Yang saya baca tadi untuk ginjal, untuk lawaskan air kencing, untuk hati kot. Nana, saya nak tanya kamu ni, jangan tak payah baca-baca. Apa yang kamu tahu tentang ubat ni? Ubat ni sedap dimakan. Okey, sebab tu bila saya buat video, saya suka tanya Nana sebab orang muda.
Okey, lobak putih ni tak sedap dimakan. Oh, tak sedap. Okey, tapi dia sangat bagus untuk memperbanyakkan air susu. Hari ni Bonda nak sharekan apa tu? Lampu dengan tripod. Tripod. Okey, tak apa. Dia sangat bagus untuk membanyakkan air susu. Alah, masak simple je. Okey. Ini yang ini apa dia? Nana? Sebelum kita buat video, ini tomato, tapi kenapa warna hijau? hantaran nak mahal. Tapi tomato hijau. Kenapa warna hijau? Lagi Nana? Okey, lepas tu ni terung. Terung tak tahu lah, terung pipit ke, terung apple ke. Tak tahu. Okey, lagi. Lepas tu ni daging lah. Okey, ni daging. Ni lada hijau. Okey, boleh kahwin. Okey, ni tengok ni daun limau purut. Okey. Ni cili burung. Okey. Okey, ini daun bukan daun kesum. Ini daun apa Ni daun apa? Nana. Macam rumput je. Okey, ini daun kemangi. Okey. Dan kita ada daun kunyit. Hari ni Bonda nak tunjuk cara saya buat kari hijau daging. Nak tak? Cuba komen. Siapa nak komen? Tolong komen siapa nak. Tu. Okey, ni satu lagi. Resipi saya hari ni. Ni apa Nana? Explain Nana. Okey, ni daun salam. Sebab macam mana tahu? Sebab Bonda bagi tahu. Okey, lagi. Ini daun kemangi. Lagi. Okey, ini buah keras. Okey, lagi. Okey, ini kunyit. Ini biji-bijian ni tak pasti mana satu, jintan putih, jintan hitam, jintan manis. Okey, ni biji ni lada hitam, ini ketumbar. Okey. Okey, ni ikan bilis Serai. Serai. Okay. Dan apa yang saya nak kongsikan dengan semua follower, cara saya resipi yang saya nak buat sekejap lagi ni dalam masa 1 jam. Bagus sangat dalam pantang. Bagus untuk orang kurus. Yang tadi saya buat cicah asam. Nak tengok tak? Tapi saya pause sikit. Emma, bagi akak cicah asam tu. Okey. Siapa pernah makan? Cuba saya makan dengan Bonda sekarang. Okey, buah keras tu purpose untuk apa? Okey, buah keras ni purpose ialah untuk lemak. Ni apa? Budu ke? Cuba teka. Lacan. Nana. Okey. Okey. Ini ialah sambal pencicah bagi orang dalam pantang dan dia sangat bagus untuk skin. Tetapi kalau anak sensitif, dengar tak suara Bonda ni? Dengar tak? Dengar ya? Okey, bagi orang yang sangat sensitif, anak dalam pantang kalau makan pencicah ni, dia akan keluar ruam-ruam yang berpeluh-peluh air. Apa tu namanya? Ruam. Dia bukan, ya betul, dia asam jawa, dia letak lada hitam dan dia letak subhanallah. Apa Nana tadi? Bawang putih, bawang merah, lada hitam dan asam jawa. Nak sedap, letak sikit ajinomoto, letak gula. Bila kita makan ni, waktu pagi, tengah hari dan petang. Kalau saya dalam pantang, the whole tu memang semua saya makan nasi. Sedap sangat. Nana kata, tak suka lada hitam. Dah cuba, dia kata sedap. Okey. Tak clear ya? Tak ada internet sangat. Rumah saya ni teruk sikit internetnya. Sebab tu saya banyak buat video. Okey. Suara ada tak? Jelas tak? Suara ada. Tak jelas. Okey. Apa semua yang Bonda bagi terutamanya macam okey. Yang kari hijau ni sebenarnya orang dalam pantang boleh makan. Tapi kalau boleh jangan makan banyak. Sebab apa? Letak ni. Cili hijau ni sebenarnya ulam pun sedap. Tapi yang kita tak nak ialah masalah apa Nana? Kentut vagina. Nana ni. Okey. Boleh makan asam jawa dalam pantang ke Bonda? Okey Puan Hawa. Memanglah boleh sebab saya dalam pantang makan asam jawa. Bukan asam keping. Tapi setengah orang dia dalam pantang dia makan asam keping. Kalau makan asam keping boleh dapat bentan. Sebab apa? Sebab apa Nana? Entah. Okey. Sebab kalau kita makan asam keping boleh jadi bentan. Sebab asam keping tu ada getah. Getahnya tu bisa
Nana, buah daukong boleh makan tak dalam pantang? Tak boleh sebab dia getah. Pandai. Kenapa? Buat vlog saya. Betul. Okey, manggis? Manggis pun tak boleh. Kenapa? Sebab manggis ada getah. Okey, getah dia kuning. Plum queen ni? Pelam pun ada getah. Okey, plum queen ni paling tak kuat boleh. bentan. Okey, bentan ni kalau kita tengok bentan bonda serta petua sangat besar ertinya. Terima kasih Puan Din. Okey, memang orang kata air asam tu sejuk. Tetapi dia akan balance dengan sebab air asam dia asam Jawa dia tak ada getah. Asam keping ada getah. Tetapi setengah orang yang tahan tak bentan pun makan asam keping. Tetapi apa yang bonda sampaikan adalah apa yang saya lihat pada keturunan saya, family saya yang makan asam keping akan bentan. Bentannya taklah terlalu kronik, cuma dia macam menggigit, sejuk macam tu. Okey, ada sesiapa nak soal saya sebelum saya buat video? Sebelum saya buat video saya nak matikan lagi, saya nak berhenti lagi 5 minit. Ada soalan? Aina Yusuf Al-Furqan, boleh tak dapatkan produk jamu Ratu Malaya kat Sedayu Tinggi? Lagi mudah. Sebenarnya tak boleh kalau saya letak dekat kedai jamu Ratu Malaya, kedai Sedayu Tinggi, butik Sedayu Tinggi. Nanti sistem tu dah berubah sebab saya buat jamu Ratu Malaya ialah untuk memberi peluang orang lain berniaga dengan mempunyai keuntungan yang lebih baik. Sebab Sedayu Tinggi dia punya konsep bisnes lain. Tak clear. Gambar tak jelas bonda. Ini kat rumah hutan tak? Ini kat rumah bonda dekat mana Nana? Dekat Sungai Buloh. Ramah Putra. Jom nak clear je Nana. Jom. Takut dah jauh daripada internet. Sini okey tak? Okey tak? Clear tak? Cuba bagi tahu okey tak? Okey tak? Tempe orang pantang boleh makan tak bonda? Boleh dalam pantang. Tapi mengandung tak elok. Kalau dah lepas pantang, makan tempe elok, boleh. Bila nak datang Melaka, tak ada siapa jemput. Bonda kalau guna santan elok je masa. Elok je ke elok ke? Dalam pantang, selalunya kalau nenek-nenek saya dulu memang tak benarkan. Tapi bila saya belajar, sebenarnya santan sangat bagus untuk kesihatan kita. Tapi jangan ambil banyak. Your connection is weak. Weak. Sekejap. Apa punya ni? Ya. Ada tak? Okey, kita sambung balik. Nampak tak? Hello. Okey tak? Tak okey. Tak okey? Okey tak? Bonda kat mana? Jangan tinggal aku. Jangan. Putus. Sekarang okey tak? Okey tak? Tak clear. Okey, sekali. Okey. Sekejap. Okey tak? Kat dapur tadi lagi okey. Oh, kat dapur. Kat dapur kat sini. Sini lah. Aduh, mencari lain lah pula. Itu. Kat sini clear tak? Sini okey. Okey lah. Okey. Sini okey. Okey. Dah. Ini kolam renang saya. Okey tak Nana? Jom duduk. Celup kaki sikit dekat air. Celup sikit. Nana buat pelasan Nana. Tak adalah. Okey. Kita sembang sekejap ya sebelum saya live. Sebelum saya live. Kita buat video. Okey, dah okey ya? Okey jelas. Okey dah. Alhamdulillah. Okey. Dekat dengan dia tu kan. Okey, ada sesiapa nak tanya saya tak? Ada nak tanya? Puan Tania, Jamilah Haji Abidin, Nur Azimah Zakbar. Macam mana nak sebut ini Nana? Belayans Crossley. Oh, nama berbelit lidah Dan. Okey dah. Okey. Bonda lau selalu kena gigil dalam pantang, kenapa ya? Okey. Orang selalu menggigil dalam pantang tu bentan sebenarnya. Kalau dah bentan, sebenarnya kalau tak dirawat, dia akan boleh menyebabkan benda tu berpanjangan. Bonda boleh share tak ikan apa boleh makan dalam pantang dan boleh tak boleh? Okey. Apa ikan dia? Ikan yang tak boleh, ikan haruan pula. Ikan pari, ikan keli, udang, ketam. Okey.
Kalau makan ikan keli, makan je kan, apa rasa dia? Macam mana bisa dia tu? Macam itulah bisanya kat badan kita, dia menyucuk-nyucuk. Okey, Bonda, betul ke ikan bilis boleh buat jahitan bersalin senang terbuka? Tak, Tak betul. tak betul. Pantang Gugur dengan bersalin biasa ada beza tak? Okey, bagi saya, orang setakat gugur kandungan sebulan, 2 bulan tu pada saya pantang dia tak kuat sangat. 3 bulan itu lebih kuat daripada 3 bulan, 4 bulan lebih kuat daripada pantang biasa. Okey, terutama yang dia sakit yang melampau tu. Okey, boleh Mustanir boleh Boleh ke orang tua yang ada asma yang lemah jantung makan? Boleh. boleh. Okey. Okey, ada soalan lagi sebelum Bonda saya kalau nak- dalam pantang pembedahan boleh pakai barut tak? Okey, Puan Amy Anja. Ya Allah. Oh, ini anja-anja. Mesti suami dia panggil dia Anja. Suami saya panggil saya maknya. Ya, suami saya tak romantik langsung. Dia panggil saya kalau dah adalah kot 2 tahun, 3 tahun sekali. Hai sayang. Oh. Masa tu gugur. Wah, Pak Haji. Okey, orang dalam pantang sebenarnya sangatlah perlu berbengkung. Cuma jangan berbengkung hari pertama tu. Tunggulah lepas 4 hari. Ambil kutip telaga dara tu kan. Tak basuh kat tempat luka tu. Cepat sembuh. Lepas tu kalau amalkan pemakanan yang macam yang Bonda selalu ajar tu. Itu lagi bagus. Dia cepat apa Dana? Cepat kering. Pantang gugur. Ikan salmon, okey tak? Okey, ikan salmon sangat-sangat bagus orang dalam pantang. Itu untuk orang berduit. Tapi sebenarnya saya makan ikan salmon. Bukan nak tunjuk saya berduit. Sebab bila saya banyak belajar, ikan salmon ni dia sangat tinggi dengan minyak. Minyak dia tu mempunyai omega 3 yang sangat tinggi. Orang yang nak menopause, macam saya ni kan nak menopause. Belum lagi lah. Okey. Tapi untuk melambatkan, sebenarnya menopause tetap akan datang kan. Tapi macam mana supaya bila kita menopause tu tak rasa simptom. Saya tak rasa simptom menopause, alhamdulillah. Sebab mungkin cara pemakanan saya. Okey, kalau dah tak pantang tapi nak try. Okey, kalau dah habis pantang, Puan Norwati Zain, makan je macam yang saya tips bagi nanti. Dalam minggu ni insya-Allah saya update. Memang boleh bantu turun. Sebab saya dalam pantang, saya boleh turun sampai 15 kilo. Banyak kan? Sebab dalam pantang ni kadang-kadang badan kita jadi bloated, terlampau banyak air. Air yang tidak diperlukan oleh badan, dia akan keluar kalau kita mengamalkan cara pemakanan yang betul. Jangan bersenam sayang-sayang Bonda. Sebab bila kita bersenam, dalam tempoh setahun, apa akan jadi Nana? Gemuk. Dalam pantang, Lepas pantang bersenam. bukan, lepas pantang boleh bersenam tak? Tak boleh. Sampai berapa lama? Sampai lepas pantang lah. Tak. Sekurang-kurangnya 6 ke 8 bulan baru boleh senam. Oh, ya ke? Sebab rahim kita bergegar lah, Nana. Oh, ya ke? Saya pantang makan ikan ni. Okey, makan ikan bakar saja Bonda. Siapa ni? Zalila Wati Arifin. Boleh, tapi puan yang saya hormati, jangan makan ikan bakar je. Sebab ikan bakar ni pun tak semestinya bagus. Kecuali kalau kita bakar, kita salut dengan aluminium tu. Okey, saya nak masak sekejap lagi. Ada yang nak Bonda sambung ke atau nak Bonda stop saja? Tolong komen. Nak sambung ke nak stop? Cepat. Okey, ada soalan RS Lin. Dia kata makan Royal Bee rasa nak demam. Baik. Orang makan Royal Bee ni ada jarang lah macam tu. Biasanya badan dia mungkin tak pernah makan herba. Satu. Yang kedua, dalam Royal Bee ni dia ada satu herba tu nama dia Black Cohosh kan. Dan ada ramuan yang lain. Badan manusia ni tak sama. Contoh macam saya. Ini contoh ya. Saya biasa makan cili. Lidah saya tahan. Nana tak biasa makan cili. Dia tak tahan. Rasa pijar sangat. Jadi itu salah satu contoh. Itu baru cili. Macam tu juga herba. Jadi bila dia masuk dalam badan orang tu, dia tak biasa makan herba. Macam satu perubahan hormon yang mengejut. Dalam badan kita macam terkejut. Hormon apa ni? Apa yang cuba mengaktifkan saya ni? Jadi hormon tu bangun. Bila bangun, badan jadi macam urat tu dibongkar balik. Dan itu mungkin puan akan rasa demam. Tapi biasanya dalam berapa puluh ribu, hanya jumpa satu komen saja yang Sambung ya. Okey.
Okey, Puan Syazwani, Mil Syazwan, Royal Bee buat saya jadi aktif, rasa tak penat, lari 5 km hari-hari pun okey. Betul. Sebab bila hormon kita muda, kita tak rasa macam lesu. Perasan tak perubahan hormon? Sebab hormon dalam badan kita ni, dia tak dia tak boleh kita jangka. Hari ni lain, esok dia lain. Jadi nak stabilkan dia tu agak susah. Okey. Tak ayam bodoh muah. Orang Singapura pun suka dengan video safe. Terima kasih Puan Masura. Okey, boleh tak bagi petua nak hilangkan kuning baby? Sebenarnya, selalu doktor cakap, jangan makan herba, nanti anak dapat kuning. Cuba Puan test. Dan banyak juga saya buat uji kaji. Ibu yang tak makan herba, anaknya malah lebih banyak dapat kuning. Bukan sebab herba. Saya makan, dalam pantang anak saya ada 8 orang kan. Jadi yang hidup ada 6. Kesemua anak saya ambil uji kaji. Makan herba dengan tak makan herba 2 orang. Kuning juga. Yang makan herba elok tak kuning. Yati, siapa Nana? Tut. Yang Mel tu. Lepas tu arwah kakak dia dulu pun semua makan herba. Lepas tu bila anak saya kecil ni, saya test orang. Saya tak makan herba. Saya tak makan herba, saya nak test dalam tempoh 5 hari. Okey tak? Kuning tak? Kuning juga. Jadi petuanya senang saja. Kita tahu kita bila nak due kan? Katakanlah doktor kata kita bersalin lagi seminggu. Kalau saya lah ya, yang saya test kepada, saya buat uji kaji pada seorang perempuan yang dah syarat, saya suruh dia minum susu kambing asli. Lepas tu saya letakkanlah garam Himalaya tu sikit. Untuk kurangkan hanyut. Alhamdulillah anak dia tak kuning. Tapi lepas bersalin tu terus makan Mustanir. InsyaAllah anak tu antibody dia kuat dan kalau kuning pun sangat main. STBT dah tak keluar lagi ke bonda? Ya Puan, dah tak keluar lagi. Okey, Puan Nurul Ain Amira, soalannya, saya lepas makan Royal Bee, berat badan saya bertambah dan selera makan saya sangat tinggi. Baik. Jarang, ada juga berlaku. Sebab apa yang saya lihat, bila tempoh awal makan, badan dia tu macam saya kata tadi, terkejut. Sama ada dia bongkar urat, sama ada healing crisis, sama ada pengimbangan hormon leptin. Hormon leptin tu dia macam pencetus kepada badan kita untuk bagi signal, oh lapar, oh kenyang, ataupun tak rasa kenyang. Tu masalah tu. Jadi tempoh permulaan sahaja. Okey, makan Mustanir, soalan daripada Puan Rafidah. Puan Rafidah Rasidan. Assalamualaikum Puan. Okey, kalau dah lepas bersalin terus dia makan Mustanir, jangan berlengah lagi sebab sangat-sangat bagus Mustanir. Dia punya konsep ialah mengecutkan luka, membaik pulih saraf dan juga merawat tulang. Okey, bonda. Okey, pesakit thyroid boleh ke ambil Royal Bee? Okey, jujur ya Puan ya. Bila makan, selalunya doktor takkan benarkan pesakit thyroid makan herba sebab dia akan lebih panas. Tetapi, ini bukan satu jaminan Puan ya. Tapi sepanjang saya buat Royal Bee, saya dah pasarkan pun dalam 5-6 tahun. Dulu asal namanya Persis Dara. Orang yang makan Royal Bee malah baik thyroidnya. Ini saya dah banyak terima komen. Tapi dari segi rawatan kedoktoran, orang yang ada hormon thyroid berlebihan tidak dibenarkan makan herba kerana mengundang rasa panas dan cepat marah. Tapi Alhamdulillah, orang yang makan Royal Bee tidak memberi kesan yang negatif setakat ini. Omega Woman lambat lagi. Okey, saya rasa dah sembang panjang, takut anda semua bosan. Nanti kalau rajin-rajin saya buat live lagi ya. Saya nak masak. Oh, Majin Duha. Apa soalan tadi Nana? Majin Duha. Okey. Kepada siapa yang beli Majin Duha, boleh nak share. Majin Duha ni saya tak komersialkan sebenarnya. Saya hanya bagi kawan-kawan terdekat. Dan dia tak ada bahan pengawet, dia tak tahan lama. Sebab tu susah sangat saya nak stabilkan dia. Sebab itu bukan saya punya macam saya nak betul-betul nak buat produk tu. Tak. Saya pun takut JPM tak benarkan produk yang tidak berdaftar. Saya buat homemade. Maksudnya saya masak sambal belacan. Kalau nak pure, nak sedap, memang tangan saya lah. Tapi kalau yang buat dekat kilang, saya just bagi formula. Okey, saya nak formula macam ni, macam ni. So, kilang buatkan. Tapi kalau yang macam majun ni, memang saya sendiri buat dekat rumah.
Saya bagi orang yang nak datang buat rawatan kat rumah hutan tu, saya bagi personally. Okey, tapi dia tak bertahap. Lagi satu yang tak boleh langsung dijual ialah raja angkat. Raja angkat tu memang betul-betul seks booster untuk lelaki, orang yang tak ada anak. Kemudian perempuan pun sama, dia boleh kepada kesuburan. Tapi kalau lelaki makan raja angkat, dia punya keinginan seks tu sangat-sangat tinggi, 5 kali ganda daripada biasa. Tapi kalau orang yang alergik kepada seafood, protein, mereka akan tak boleh makan raja angkat sebab dalam tu ada sejenis bahan yang sangat tinggi protein, menyebabkan orang yang alergi seafood makan tu jadi bengkak atau gatal. Saya bagi tahu awal-awal. Okey, tapi macam duha ni lelaki perempuan boleh makan. Cumanya kejap ya, bonda ambil macam duha. Okey. Ya, Ma. Sembang sikit lagi ya, lepas tu saya stopkan. Okey, majun duha ni tak boleh makan. Kalau orang tak biasa makan herba, jangan ambil banyak. Dia kena ambil, ada air tak? Buah ke? Air limau, Emma, potongkan. Okey, ni majun duha. Okey. Dah ramai sangat yang komen kan, Nana kan? Yang makan ni memang dia punya breast berdenyut mekar. Sangat cantik. Sebab tu orang repeat order sangat banyak. Tapi saya tak komersialkan. Ingat, cakap banyak kali. Saya tak komersialkan. Saya jual main-main je. Okey, macam ni kan? Nampak tak? Tak boleh kena panas matahari. Kena tutup rapat macam ni. Satu biji ni boleh makan 4 kali. Makan bila perlu. Lepas makan 3 hari, breast akan rasa sakit dan berdenyut. Lepas 4 hari, 5 hari, kita akan nampak perubahan dia. Memang tegang untuk payudara perempuan. Kalau lelaki, dia punya sex drive akan tinggi. Tapi lelaki yang ada masalah penyakit darah tak lancar, taklah serta-merta dia akan... Macam mana Nana nak cakap tegas? Sex booster tu naik tak lah kan? Ada tak limau? Okey, dalam ni bila kita cium, bau dia memang ada sejenis bau yang mana saya je yang tahu. Dia ada 4 jenis minyak. Tapi rasa dia buat dia sangat-sangat susah ni. Semalam, okey, ada lagi Nana soalan. Makan duha ni, lepas kunyah makan ni, kena dia tak makan selalu. Makan bila perlu saja. Okey, bila dah rasa payudara tegang, jangan makan hari-hari. Makannya bila? Makannya kerap 4 kan? Orang yang tak pernah makan herba ni, dia kena kerap 4. Lepas kerap 4, hari pagi makan sikit, nanti petang makan sikit. Itu orang tak biasa makan herba. Kalau orang biasa makan herba macam saya, sebiji sekali makan, saya makan mungkin 2 hari sekali, 3 hari sekali. Kena tutup rapat. Lepas makan ni, kena ulam dengan... Lemon tak ada ke? Orange tak ada? Lemon nak buat apa? Okey, lepas makan ni, nak hilangkan rasa pedas herba tu, bagi orang yang tak sensitif kepada herba, makan buah limau, kunyah limau, atau minum air Milo, minum air kopi, macam itulah. Okey. Kalau ambil, lepas operate tangan patah, Puan Aliza Abdullah, makan Mustamir lah. Ini kalau orang dalam pantang, sangat bagus. Orang yang ada masalah kentut vagina, sangat cepat. Orang selalu angin, ini bagus sangat majun duha. Saya terpaksa jual mahal. Satu minyak tu, berapa ribu Nana? 9,000 kan? 9,000 sekilo. Betul. Harga majun duha berapa bonda? Majun duha, segan nak cakap. Majun duha ni sebenarnya dia kena kelongsong tak dekat Malaysia. Kena beli luar negara pun susah dapat. Orang mengamuk pun saya dah. Kalau macam ni ada 12 biji 100 gram. Ini mungkin tahan kalau makan betul-betul untuk seorang kan. Boleh tahan dalam sebulan setengah. Kerat-kerat lah. Kerat-kerat lah. Tapi mahal sikit yang ni. Kalau tak tahu je tahun bonda berapa. Tapi harga Amazonnya RM100. Ambil sikit majun duha ni, akan nak makan. Okey, ni contoh ya. Sebab ini dah siap packing. Majun duha, saya takut ada tiruan juga nanti ya. Saya takut sangat. Jadi kalau produk tiruan tu, orang nak ambil kesempatan, kesian pada pengguna lah. Dia punya minyak ni ada 4 ke 5 jenis minyak. Minyak tu sebenarnya ekstrak daripada beberapa jenis binatang dan buahan. Ya, ini yang dah tu. Okey, ni majun duha. Okey. Nampak? Okey. Cara makannya ni contoh ya. Katakanlah separuh.
Okey. Belah 4. Saya ambil banyak ni. Nampak tak ni? Besar sebenarnya. Boleh 4-5 kali makan. Nampak ya? Okey, zaman dulu je makan majun ni. Okey, contoh ya. Oh, anak dara lagi elok makan. Lepas tu siapa nak besarkan saiz breast memang ni. Tapi jangan order sekarang. Tolonglah jangan order. Jangan. Tak ada stok. Okey, makan ya. Tengok. Rasa dia macam coklat. Okey, wanita yang ada bentuk vagina, banyak angin, bila makan ni, dia akan stopkan. Orang yang selalu banyak angin, lelaki perempuan boleh makan. Tapi, lelaki kesan dia lain, perempuan kesan dia lain. Lepas tu nak hilangkan rasa, nak cut rasa dia tu, makan lemon. Cuba makan. Bismillahirrahmanirrahim. Terus hilang. Merecit limau saya. Macam mana nak order? Mak Jun Duha bonda. Jangan marah ya kalau lambat balas. Boleh order tapi bukan sekarang. Nombor telefon saya tak tahu. 016 016 016 649 7133. Dengar tak? 016 Pregnant tak boleh makan 649. puan, jangan. Jangan makan. Okey, saya tulis 0166497133. Okey. Saya nak bagi tahu lagi. Perempuan ni, dia punya breast, ketegangan breast, sebab tu kalau urut dengan Mak Siti, saya kalau orang nak, siapa yang pandai ngurut, boleh PM saya. Tapi kena test dulu dengan saya. Okey. Orang yang pandai ngurut ni, dia tahu untuk kembalikan kita punya ketegangan payudara. So dia akan urut dekat sini. Okey, so dia akan urut bahagian sini. Kemudian bila makan ni ya, puan, majun duha, tak mana rasa sakit. Saya dah test kat semua pekerja saya, cakap, Ami, kenapa payudara saya sakit sekali? Kenapa rasa tegang? Apa majun tu, Ami? Kan anda kan? Ya. Saya kata ya, majun tu. Saya nak suruh lelaki suami sebenarnya makan ni. Dah lah sana sembang banyak sangat. Gaut boleh makan ni sebab dia tak ada protein. Gaut boleh makan majun duha. Gaut boleh makan majun duha. Okey, orang gaut tak boleh makan raja angkat Nana. Period boleh makan. Okey, yang order boleh tapi tak boleh Nana? Jangan expect dapat secepatnya. Sebab yang kami hantar ni hanyalah orang yang dah order yang hari tu. Saya tak komersialkan. Saya hanya nak menolong saja. Minta maaf banyak. Minta maaf. Menyusu anak boleh? Boleh. Puan Nur Syazana. Sedapnya. Memang kalau makan ni. Tapi staff saya banyak kata, Puan tak sedap. Sedap tak Nana? Saya mana pernah makan. Oh, Nana mengandung. Tapi memang sedap majun duha. Sedap. Yelah, kurma kan? Kurmanya liat puan. Puan-puan tahu tak? Bila bonda buat tu dalam mesin tu, kisar, tunggu 2 jam. Dia punya keras tu, Masya Allah, macam batu parang berpecah. Saya buat uji kaji pun banyak fail. Saya buat majun duha ni, saya tahu sebersikit, saya belajar dengan nenek kebayan. Dulu bekas suami saya pernah jatuh lumpuh. Jatuh lumpuh tak boleh berjalan puan. Jatuh dekat gaung. Saya sempat berpaut dekat pokok. Lepas tu bekas suami saya tu, bila dah jatuh macam tu, saya tanya nenek tu, nenek macam mana nak rawat? Dia ajar untuk cantik boleh saya nak. Untuk sihat-sihat saya tak nak. Zaman dulu kan. Ingat pada apa nenek tu buat, herba apa nenek tu buat. Saya ada belajar dengan beberapa orang doktor. Doktor herba ni banyak. Ni bonda nak pergi luar negara ni, 27 ni. Belajar dengan seorang doktor, dia ni pensyarah dekat Indonesia, dekat Universiti Indonesia. Tapi dia juga pensyarah dekat Universiti Sains Malaysia, dekat Universiti KL. Dan dia banyak mengajar doktor-doktor. Jadi siapalah saya yang tak doktor untuk belajar. Okey, makan majun duha saya bagi tahu ya, jangan marah saya. Lepas 3 hari ke rasa berdenyut sakit, itu sebab majun duha tu. Okey, untuk suami memang akan rasa seromantis yang anda tak pernah rasa. Sebab tu kalau orang tahu herba, kata Rasulullah SAW,
Jika anda tahu tentang herba, anda akan letak herba tu di bawah katil. Ha, betul tak? Okey, puan, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Nanti Bonda nak masak, nanti lambat pula. Jangan jemu ya. Minta maaf tau kalau tadi cakap sembang-sembang tu ada yang melalut ke. Ya, minta maaf ya. Assalamualaikum.